Kucing Sungai Temurun. Terima kasih rakan penyampai Wali Umur dan juga Ramiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selamat pagi dan salam sejahtera buat Auda yang sedang menyaksikan Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Bersua bersama saya Iqbal Syakib Suhaib untuk lintas langsung dari daerah Temburong. Dan Auda, terlebih dahulu saya kongsikan berkenaan keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar daerah Temburong. Cuaca pada pagi ini cukup gelap dan hampir saja hujan, dan diharapkan buat Auda khususnya akan melakukan pemanduan untuk lebih berhati-hati dan jagalah keselamatan Auda selalu di manapun Auda berada ya. Baiklah Auda, dari daerah Temburong juga dikongsikan satu kegiatan yang akan mengambil tempat di daerah Temburong. Insya-Allah Auda, pada hari ini 20 hari bulan Ogos 2026 Masihi akan diadakan rombongan majlis zikir di masjid-masjid sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi ya. Insya-Allah Auda akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar daerah Temburong bermula seawal pukul 5.30 petang ya. Baiklah Auda, dengan satu info semasa itu, apa kata kita teruskan saja dengan menyaksikan bahan bagi edisinya pada hari ini. Kita saksikan bersama. Hobi permainan tamiya merupakan salah satu aktiviti yang semakin mendapat perhatian dalam kalangan peminat kereta mini pacuan 4 roda. Walaupun saiznya kecil, kereta tamiya memerlukan penelitian, kemahiran dan pengetahuan teknikal untuk memastikan ia mampu bergerak dengan pantas serta stabil di atas trek. Aktiviti seperti ini bukan sahaja memberikan hiburan, malah dapat menggalakkan kreativiti, ketelitian dan semangat persaingan secara sihat dalam kalangan peserta. Sebelum menyertai pertandingan, setiap peserta biasanya akan membuat persiapan terhadap kereta tamiya masing-masing. Persiapan awal amat penting kerana keadaan kereta akan mempengaruhi prestasi semasa perlombaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengisi masa lapang kanak-kanak, pelajar dan belia sepanjang cuti sekolah dengan aktiviti yang positif, menyeronokkan dan berunsurkan kemahiran. Pada masa yang sama, kami mahu mewujudkan ruang untuk keluarga dan masyarakat berkumpul serta mengeratkan silaturahim. Idea ini tercetus daripada keinginan untuk menyediakan satu aktiviti yang berbeza untuk masyarakat, khususnya golongan muda semasa cuti sekolah. Kami melihat hobi tamiya ini mempunyai unsur kreativiti, kemahiran teknikal dan persaingan hebat. Jadi, kami fikir ia sesuai dijadikan untuk aktiviti komuniti. Sasaran utama ialah golongan belia dan kanak-kanak, tetapi aktiviti ini terbuka juga kepada ibu bapa dan peminat tamiya. Kami mahu menjadikan ia sebagai aktiviti kekeluargaan, bukan hanya pertandingan. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Kami melihat adanya minat daripada kanak-kanak, belia dan juga ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa hobi mini tamiya ini masih mempunyai peminat dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aktiviti komuniti. Motor merupakan antara komponen penting yang perlu diberi perhatian kerana ia menjadi sumber utama pergerakan kereta. Peserta akan memastikan motor berfungsi dengan baik dan tidak mengalami sebarang masalah. Bateri juga perlu diperiksa dan dipastikan mempunyai kuasa yang mencukupi. Pada masa yang sama, ia perlu dipastikan bersih dan dapat berputar dengan lancar supaya pergerakan kereta tidak terganggu. Keadaan tayar dan roda juga tidak kurang pentingnya. Peserta perlu memilih tayar yang sesuai dengan keadaan trek kerana setiap jenis permukaan trek mungkin memerlukan tetapan yang berbeza. Roda pula perlu dipastikan berada dalam keadaan lurus dan tidak longgar. Ianya juga diperiksa supaya tidak mengalami kerosakan atau masalah yang boleh menyebabkan kereta hilang keseimbangan
ketika bergerak pada kelajuan tinggi. Untuk jumlah peserta ialah sebanyak 150 orang telah mengambil bahagian. Kami amat berpuas hati dengan penyertaan yang diterima, lebih-lebih lagi kerana ini merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan aktiviti Tamiya ini kepada masyarakat di Temburong. Antara persiapan yang dilakukan ialah menyediakan litar pertandingan, tempat pertandingan dan peralatan serta keperluan teknikal. Kami juga membuat penyelarasan bersama pihak yang bekerjasama termasuk Sadong Hobby Shop, Jabatan Daerah Temburong, Jabatan Belia dan Sukan serta BIBD bagi memastikan acara berjalan dengan lancar. Antara cabarannya ialah menyediakan litar yang sesuai, pengurusan peserta dan peralatan serta memastikan perjalanan pertandingan mengikut jadual. Selain itu, kerana mini Tamiya ini mempunyai aspek teknikal, kami juga perlu memastikan segala peraturan dan keperluan pertandingan difahami oleh peserta. Pertandingan Tamiya turut memberikan peluang kepada peserta untuk mempelajari asas-asas berkaitan mekanikal dan teknologi. Mereka belajar bahawa perubahan kecil pada komponen kereta boleh mempengaruhi prestasi keseluruhan. Melalui proses memasang, menguji dan membuat penyelarasan, peserta dapat meningkatkan kemahiran, menyelesaikan masalah serta menjadi lebih teliti dalam melakukan pekerjaan. Jangan takut untuk mencuba. Mini Tamiya ini bukan hanya tentang menang pertandingan, tetapi tentang belajar, mencuba sesuatu yang baru, berkawan dan mengembangkan kemahiran. Kepada ibu bapa pula, kami menggalakkan untuk sama-sama menyokong anak-anak dalam hobi yang positif seperti ini. Secara keseluruhannya, pertandingan ini bukan sekadar perlumbaan kereta mini untuk menentukan siapa yang paling pantas. Ia merupakan satu aktiviti yang menggabungkan minat, kemahiran teknikal, kreativiti, ketelitian dan strategi. Persiapan yang rapi sebelum pertandingan amat penting bagi memastikan kereta berada dalam keadaan terbaik dan peserta lebih yakin ketika berada di trek.